telur mah. Hai guys, selamat datang ke The Channel. Okay, petang ni aku nak buka satu barang daripada Magazine untuk aksesori untuk kamera Insta360S Pro. Okay, yang ni aku beli silicone case lah. Silicone case dia, silicone cover lah untuk kamera. Okay, Magazine ni aku beli daripada China sebab local seller tak ada tau stok yang colour hitam. Yang ni aku terpaksa beli daripada China lah. Cak kalau China ada colour hitam. Kalau dekat local seller aku tanya dia ada biru je. So tak cantik sangat untuk kamera. So aku beli daripada China, cepat kat sampai. Tak sampai seminggu. 5 hari kot tak silap aku. Selamat sampai. So macam biasa kita akan unboxing. Lepas tu kita akan pakai cover tu dekat kita punya ni lah, kamera ni. Okay. Let's go kan, kita buka silicone case dia. Brand Magazine. Magazine ni banyak aksesori lah yang dikeluarkan untuk produk macam GoPro, Insta. So let's go guys, kita buka dia punya parcel. Okay guys, ni dia Magazine, betul kot sebut dia kan? Magazine silicone protective case untuk Insta360S Pro. Okay, harga dia yang ni aku beli dapat bawah RM20. Kalau kita beli dekat local seller, harga dia RM30 ke atas lah. So, mungkin sebab hari tu ada sale kat Shopee, ada voucher. So, dapat murah lah, sekali shipping kat silap aku. Okay guys, ni kotak dia. Kotak dia macam ni je. So, jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Okay, dalam dia ada stiker. Dia ada bagi stiker. Lepas tu, silakan case lah. Okay, silicone case dengan dia punya ada lanyard sekali geng. Nice. So lanyard tu senang lah kita nak gantung kita punya kamera kan. Okay, let's go, kita pasang dekat kita punya kamera. Okay, nice. Baru dari macam protect kan kita punya kamera. Yang bestnya dia ada tutup dekat lens tu. Ada tutup. Okay, nice. Magazine. So kat belakang ni macam ni. Better kalau untuk ni screen ni kena beli screen protector lah. Okay, dia tak cover kat belakang. Alright. So ni punya lanyard. Okay, ni dia punya lanyard. So kita akan pasang dekat sini lah. Ni ada 2 lubang kat sini. Satu untuk cap, satu lagi untuk lanyard. Okay, kita pasang kat sini. Okay, nice. Nice kan. Okay, casing ni actually yang ni aku beli yang silikon. Dia macam-macam ada aksesori. Kalau yang nak metal tu lagi mahal lah harga dia. Kalau yang branded punya metal casing, metal protector tu kan, metal casing tu, harga dia sampai 400 ada. Yang tu memang nice lah. Dia sekali dengan ada untuk grip. Untuk kita ambil gambar tu kan, yang pegang kat tepi tu, orang panggil apa? Hand grip. Yang tu mahal. So siapa yang nak dapatkan casing ni, casing Magazine ni, macam biasa aku akan drop link kedai dekat description. Okay guys, tu saja aku nak share. Untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.